Selamat petang. Selamat datang ke live. Selamat Sorry. datang ke Juara Digital Pandai Live Winner Announcement bulan Julai. Woo! We are here again, guys, after 1 month of waiting. Yes. Ni dah live kita yang keberapa, Abang Nik? Ni dah ketiga. Ketiga out of? Out of kita ada 4. So kita dah buat sampai ke macam ni. Ni dah second last live, guys. Yeah, second last live korang boleh nampak Abang Nik dan Akak Kamila untuk tahun ni. Untuk tahun ni. Tak lepas lagi. Lagi. JDP pun bukan setakat bulan ni je kan? Mestilah ada lagi. Nanti kita cerita. Okay, so first of all, thank you guys sebab join kita punya live session hari ni. Saya Kak Kamila. Saya Abang Nik. Macam biasa, hari ni kita nak announce pemenang Juara Digital Pandai untuk bulan Julai. Betul. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan, jangan lupa follow Pandai Official di media sosial iaitu Instagram, TikTok, Facebook, Threads dan lain-lain semua dengan username Pandai Official. Betul. Jangan lupa join Telegram channel kita yang Pandai Community. Dan jangan lupa share, komen, like banyak-banyak kita punya live hari ni dekat YouTube Pandai. Betul. And jangan lupa juga untuk subscribe kita punya official channel dekat YouTube ni so korang takkan terlepas any new info. Betul. Sebab bukan ada live je, ada macam-macam lagi kan? Betul. Banyak lagi konten kita buat. Okay. So hari ni kita nak borak apa Kak Kamila? Hari ni macam biasa kita akan announce pemenang siapa yang dah usaha ke top ranking dan yang beruntung dapat lucky draw untuk setiap tier 4, 5, 6 dan 7. Okay, and kita juga nak preview apa hadiah untuk bulan Ogos juga. Macam biasa hadiah kita tukar-tukar setiap bulan. Betul. And semestinya menarik. Lagi mahal. Sebab itulah korang berebut kan tiap-tiap bulan ni kan. Yang tu nak menang sangat JDP tu. So cuba komen dekat bawah ni. Korang ni dari sekolah mana dan dalam tier mana dalam JDP ni? Korang negeri mana? Kita tahu negeri mana paling sporting. Kita akan reveal ke kali ni? Kali ni tak reveal. Okey. Tapi tak apa. Kita tengok dekat comment section negeri mana yang paling sporting. Maksudnya negeri dia lah yang menang bulan ni. Betul. Kalau sporting mestilah menang kan? I don't know what to say. Let's see the comments. Okey. Ada yang daripada SK Pulau Kundor. Wow. Daripada SMK Mambau. Ada SK Kampung Ladang Negeri Sembilan. Shout out. Dia 7 tu. Dia Negeri Sembilan. Dia tier 7. Ada Chani nak menang. Mana tahu kan menang. Tier 7 selalu menang apa ni? Tier 7 selalu mesti dapat iPad. iPad terus kan? Sorry. Bukan. Tapi seangkatan dengan dia lah. Pun best juga kan. Betul. Ada yang daripada SK1 Abdul Samad Pokok Sena Kedah. Ramai yang dari Kedah lah hari ni. Orang tahu apa ada lah. Ada yang dari Kelantan, ada yang dari Johor. Kelantan? Ya. Bukan Kelantan tengah banjir ke? Is it? Tak Sorry, false info. Tapi kita mendoakan kesejahteraan semua orang supaya dapat study elok dan menang dalam JDP. Betul. Kalaulah ada 1,000 orang masuk JDP ni kan. Kalaulah boleh bagi 1,000 hadiah dekat 1,000 orang ni. Lama dah kita buat. Tapi for now kita macam biasa. And kami sangat-sangat menghargai semua yang join JDP. Okay. Apa lagi? Itu je lah kan? So sebelum kita masuk ke main agenda kita. Kita nak bagi update sikit. Betul. So update dia apa? Yang pertama Abang ni nak bagi tahu. Sorry, yang ni tak ada slide lagi tau. Yang pertama kita ada merchandise baru from Pandai you guys. So merchandise ni apa? Siapa ni? Korang kenal tak? Siapa abang dekat tengah tu? Bukan abang ni tau. Abang yang ni dekat buku ni. Alah, abang favourite korang lah. Tengok nama dia. Nama dia Geng Akil. Abang Akil Zulkifli. So kepada korang yang belum tahu lagi sebenarnya Abang Akil Zulkifli yang famous sangat kat TikTok dengan Roblox tu sebenarnya dia adalah ambassador untuk Pandai Education tahun ni. So kalau korang buat quiz ke, korang join JDP je, sebenarnya korang join bersama dengan Abang Akil Zulkifli pun ada juga dengan korang. So macam mana nak dapat merchandise special ni? Merchandise ni kita akan upload dekat Rewards Pandai. So korang kena claim korang punya coins menggunakan skor-skor korang yang boleh yang boleh dapatkan coins. And then
dapatkan hadiah ni. Yang pertama kita ada buku nota Abang Akil Zulkifli ni, iaitu nama geng kita, Geng Akil. Lepas tu kita ada satu lagi keychain. Yang ni bukanlah yang korang beli sampai puluh-puluh ringgit tu kan, tapi yang ni lagi limited edition guys. Abang Akil sendiri yang buat tau. Iya. Abang Akil sendiri yang design. Yang hantar ke kedai. Yang kata kedai tu tak asyik. Tapi bersama-sama dengan kita lah. Tu sebelah dia ada siapa tu Abang Nik? Okay, sebelah dia ada Aidan dengan Nadia. Kita punya, apa panggil? Punya karakter top kita. Top student dalam Pandai. Betul. Korang apa-apa hal kena beat Aidan dengan Nadia punya skor. Itulah cerita dia. So nantikan korang, nanti this merch akan available dekat bahagian rewards di aplikasi Pandai. Okay? So, alright. Selain daripada kolaborasi kita dengan Abang Akil, tak dilupakan kita juga ada kolaborasi dengan MPOC, iaitu kita punya main sponsor untuk Juara Digital Pandai. Betul. Okay, so Malaysian Palm Oil Council ni sampai tak tahu lagi, diorang ni macam kita punya master untuk palm oil dekat Malaysia ni. Okay. Betul. And then dia juga merupakan penaja utama yang mostly menajakan setiap hadiah-hadiah yang kita promote dekat JDP. Thank you MPOC. Thank you so much. Okay, insyaAllah nanti. Selain daripada, insyaAllah nanti? InsyaAllah nanti hadiah-hadiah yang diorang dah sponsor ni milik korang. Dan bukan untuk JDP yang bulanan ni je. Yang untuk Grand Final pun MPOC sponsor. So stay tune. Nanti kita akan reveal apa hadiah-hadiah tu juga. Tapi yalah, stay tune je lah kan. Tapi alang-alang Kak Kamila dah cakap pasal Grand Final tadi. Okay, Grand Final ni sebenarnya Abang Anik risau ada lagi yang macam tak aware. Grand Final tu apa sebenarnya? Okay. Grand Final ni adalah pusingan akhir sekali. Okay. Untuk Juara Digital Pandai 2026. So kalau korang duk kumpul kan, korang kumpul Ruby. Tapi pada masa yang sama korang check kat leaderboard, ada juga leaderboard untuk Grand Final Points. Yang GF Points tu kan? Yang kita panggil GF Points tu. Okay, itulah sebenarnya markah kumulatif terkumpul korang untuk korang mara ke Grand Final nanti. Okay. Dekat nama semua orang ada tulis kan? Betul. So bukan setakat korang kena kumpul Ruby je. Korang kena kumpul Grand Final Points juga. Okay, jangan tinggalkan point tu kalau nak ke Grand Final nanti. So dia bukan setakat kita kejar skor dalam JDP tu. Grand Final Point ni korang boleh dapat daripada kita Daily Quest juga kan? Kita ada JDP Quest. So jangan risau, peluang ni ada di macam-macam tempat untuk korang semua dapatkan, so that korang boleh dapat hadiah yang lebih besar pada bulan September nanti. Betul. Okay? Jangan risau, bulan 8 masih panjang. Okay, sempat lagi korang nak pulun mara ke pusingan akhir kita. Betul. Yang penting daftar dan buat. Betul. By the way, untuk more information pasal usaha-usaha kita untuk industri kelapa sawit kita, jangan lupa layari laman web rasmi MPOC untuk more info. Alright. Apa next update kita Abang Nik? Okay, next update kita nak borak sikit pasal ini update dalam JDP system kan? Wow. Okay, kepada yang dah join JDP bulan 7 hari tu, hujung-hujung bulan hari tu korang perasan kan, tiba-tiba ada game baru lah. Memang kita release game baru sebenarnya. Sebab kita nak make it more challenging lah kan. Korang asyik main magical hat je. Magical hat, number snap. Ada yang cakap boring lah. Boring main game sama tiap bulan kan. Jangan risau. Kita dah tunaikan permintaan masing-masing. Kita adakan game baru. So, siapa dekat sini yang dah try game-game baru ni? Cuba komen sikit. Game mana yang paling senang? Game mana yang paling susah? Yang mana yang korang punya favourite? Yang mana yang korang rasa tahun depan tak nak dah lah game ni? Buang game ni, tak nak main dah. Saya baru cuba 5 game. Tak apa. That means maksudnya awak kena jawab skor lagi banyak supaya awak boleh dapat lagi banyak peluang untuk start game and lagi banyak game yang akan di-randomizekan. Korang boleh try dekat sini. Ni ada yang cakap saya suka Ruby Rush. Rush best. Favorite saya Bubble Shooter. Abang Anik punya favorite yang mana? Abang Anik punya favorite, Abang Anik rasa Dadu Didik. Dadu Didik? Faham. Kalau Kak Kams, Bubble Shooter. Akak macam suka yang calming sikit. Yang macam piu-piu-piu. Apa dia? Ni ada yang bagi tahu dia suka Flag Finder best. Flag Finder best. Ada Ruby Rush.
Nampaknya semua suka geografi rupanya. Wow. So thank you very much sebab enjoy kita punya game. Oh, bekerja keras Abang Hanif cari game yang best-best untuk korang. Nak bagi korang enjoy sambil belajar ni bukan senang. So thank you and teruskan perjuangan anda dalam JDP. Yes. Okay, next. Apa lagi update kita hari ni? Okay, update kita hari ni macam biasa JDP ni kita nak bantu korang dapat skor lebih banyak setiap bulan. So apa kita buat? Kita dah collect dengan MPOC dan adakan special event 3 times score booster. Oh, macam tahun lepas lah kan? Tahun lepas 3 times juga tu? Betul. Gila lah skor. Nampak tak? Bila hujung-hujung ni kita nak bagi semua makin ramai menang. Betul. Makin banyak skor korang, kita buat special class enrichment Sawit Malaysia. So jangan salah faham, ni bukan maksudnya kalau korang enroll dalam kelas ni, semua kuis dalam pandai korang akan dapat 3 kali ganda. Tak, tapi kuis ataupun set latihan yang dalam Sawit Malaysia sahaja yang akan memberikan korang semua times 3 score. Yes. So siapa yang siapkan set latihan dalam ni, dia lah yang akan dapat times 3 score tu. Betul. Kalau dah times 3 score, lagi banyak lah pandai skor dia orang. Lagilah banyak skor untuk korang convert dalam games nanti. Yap. So rasanya yang tu jelas lah kot ya. Ya, jelas. Tapi kalau korang check dekat special event punya bar, dekat dashboard JDP sekarang, kita tak release lagi. Tapi dalam masa terdekat ni korang kena aware, kita akan release special event ni. Betul. So nantikan dekat media sosial Pandai Official. Ya, nanti kita akan announce. Okay? Alright. Suara tak dengar sangat. Suara tak dengar sangat? Suara siapa? Adakah suara Abang Hanif atau suara Kak Kam? Hello? Jelas ke? Okey, rasanya okey. Alright. Dapat sijil ke? Sijil PJSK bila? Okey. Dapat sijil, semua yang daftar JDP akan dapat sijil. Dan just kena make sure awak punya butiran betul dan tepat. Macam mana nak make sure butiran tu betul dan tepat? Pergi ke account ataupun profile masing-masing, boleh check butiran masing-masing dekat situ. Untuk PAJSK pula, kena tunggu pertandingan ni habis, kita submit report dan anda semua akan terima result untuk PAJSK anda. Okay? Okay, jangan risau kalau terlepas, kita takkan bagi korang terlepas sebab nanti tim pandai akan announce and buat hebahan kalau CJ PAJSK korang dah ready. CJ JDP pun sama juga? Betul. Kita akan pakai CJ JDP tu kan. So apa-apa pun kita akan hebahkan dekat email. So make sure email korang adalah tepat juga. Yes, okay? Email, nama korang, sekolah korang, nombor IC korang, bangsa korang, jantina korang dan sebagainya. Follow je dan bagi yang tepat. Okay, jadi jujur. Okay. Okay. So, ada lagi ke Abang Hanif kita nak cerita? Okay, Abang Hanif rasa itu sahaja update kita. Tak apalah, kita update je lah lagi. Nak update lagi? Bagilah diorang tertunggu-tunggu siapa pemenang. Oi. No? Jangan. Oh ya, ramai yang excited ni. Ramai yang berkobar-kobar ni. Okay, so kalau macam tu, kita nak announce ke? Serius lah? Ya, tapi sebelum announce tu kena tahu dulu hadiah apa. Okay. Are you ready guys? Untuk tahu apa hadiah untuk pemenang bulan Julai? Yes. Komen. Komen saya nak tahu. Announce sekarang. Sedia. Tak sabar. Okay. Tak sabar. Calm down guys. Calm down guys. Okay. So, nampak tak semua yang kat belakang ni punya kan? Kat belakang banyak. Belakang punya. Dekat depan punya. Nampak kan? So, jom. Kita Yalah tu betul. Kita akan mulakan dengan kontes media sosial. Betul. So, jom kita tengok. Okey, pemenang untuk kontes social media yang pertama untuk posting silang kata JDP. Okey, kalau korang tak aware, macam biasa kita ada buat social media kontes dekat social media pandai. Itulah korang kalau tak follow. Kalau tak follow korang terlepas. Macam mana nak tahu? Terlepas. Dah tak boleh menang hadiah. So walaupun dalam JDP ada hadiah, dekat social media pun ada juga kan? Alright. So untuk silang kata JDP. Ya, jom kita tengok siapa yang menang. Siapa dia? Okey, untuk Instagram, tahniah kepada adik Shira Rizam dengan adik Samsir Area 67. Dan Facebook tahniah adik Amara Aisyah dan Pinkish Umar. Nanti boleh claim hadiah daripada tim kami. Yes. Dan
dan sebagainya. Yeah, boleh DM kita punya admin dekat social media tu, chat dia bagi details nama korang, address korang, nombor phone korang. Nanti kita akan post hadiah. Yeah. Alright, next. Okay, next. Next Untuk pertandingan. the next posting yang kita buat hari tu adalah untuk Road to Juara. Gambar kat Kamila. So- Sia-sia tu. Okay. So macam biasa dekat akhir video Road to Juara, kita ada something-something yang kita nak adik-adik komen dan siapa yang bertuah akan menang hadiah. Yes. So, siapa yang bertuah untuk Road to Juara yang ni? Okay, jom kita tengok. Nama pemenangnya adalah... Jeng. Wow! Wow, untuk di Instagram tahniah kepada user bernama Icha Lovi. Dan Facebook tahniah Amir Johari. Woohoo! Macam familiar pula nama tu. Alah, Amir Johari. Teriaklah. Oh, Bukan? bukan. Okay, next. Okay, Ada lagi next. satu Road to Juara. Road to Juara yang kedua kita ada. Jeng. Siapa Yes. pemenangnya? Siapakah pemenangnya? Tahniah kepada adik Adnin Saharudin di Instagram. Dan untuk Facebook tahniah adik Hawa AB. Okay, ada lagi ke social media contest? Okay, One last next. one. Kalau korang aware hari tu, kenapa tak gerak? Alamak, tersetak. Okay. Alamak. Okay, untuk pemenang Kenali Tutor Pandai, kita buat kontes juga. Okay, siapakah yang bertuah tersebut? Jom kita tengok. Tahniah kepada adik Afiq Wani. Tahniah Little Karya. Tahniah kepada adik Ananti Prabhakara. And the next Kenali Tutor Pandai, pemenangnya ada adalah Muhammad Arimi 2010. Tahniah kepada adik Luna Risha. Dan tahniah kepada Syah XXX Arcade. Wow, Wah. memang unik. Memang unik. Jangan letak nama tu dalam profil pandai Okay. Nanti kita tak tahu siapa sebenarnya. Ada lagi ke kontes social media? Okay, itu saja. Itu saja. Itu saja. Okay. So that's why anda semua kena follow kami di Pandai Official di YouTube pula. Di Instagram, di Instagram, Facebook, Facebook, di TikTok and Threads. Yes. Ya, sebab kita akan ada banyak lagi pertandingan media sosial untuk anda semua. Semuanya Betul. menang gadget. Ya, benang gadget. Bukan hadiah cikai-cikai kertas-kertas. No. No coupon. Everything costs almost 1K. Betul kan for Kak you. Mira? Gadget kan semua tu? Oi, Kak Mira Yeah. macam ni angkut. Itu anggotnya. It's a big one. Jatuh sanggup member. Oh. Okay. So, sekarang ni dah sampai ke hadiah yang lebih besar. Yes. Jom kita umumkan apakah hadiah untuk pemenang Juara GDP. Digital Pandai Bulan bulan Julai. Okay, first Okay. kita tengok dulu hadiah apa yang kita akan bagi dekat pemenang. Untuk kategori Kategori murid sekolah rendah dan menengah untuk tier 4 Okey. bakal memenangi Lenovo Eraser HT89 Earbuds. Wow. Okey, yang ni 15 pemenang lucky draw. Ya, betul. And then next. Untuk tier 5 pula bakal Tada. memenangi Realme GT 4 Pro Smartwatch. Wow. Dan ada hadiah yang lumayan. Ini Kita untuk akan lucky bagi. draw juga. Ya, betul. And then another next. Tier 6. Tier 6, kita nak bagi hadiah Vinfear Elite 9 Wireless Headphones. Wow. Adik earbud je. Ni earphone. Ya, earbud. Makin besar. Oh, Ha, lagi stable. lagi stable, lagi seronok. Oh, betul. Okey. Lagi surround. Okay, then kita punya main prize Wow, untuk okey. tier 7. Apa dia kat Kamila kita ada? Bakal membawa pulang POCO Poco Pepsi One. Wow. Okay, ini kotak dia kat depan ni. Oh, ya? Kotak dia pun lawa ni. Wow. Tunjuk sikit. Ini. Apa? Abang Am. Yes. This. Tapi ni baru kotak. Ni pun kotak. Kotak Belum pun dah pack dia lawa. lagi. Warna kuning ni. Besar tau. Kalau cover muka abang ni pun tak nampak ni. Seronok untuk korang belajar Betul? DLL dan lain-lain. Yes. DLL di rumah, di mana saja. Hanya dengan Poco Pad C1. By the way, this is not sponsored by Poco, okay? Tapi yang ni untuk 10 pemenang teratas, top 10 dan juga 5 lucky draw dalam tier 7. Betul. Alright. Itu Itu kategori individu Yes. untuk murid sekolah rendah dan sekolah menengah. untuk Next kita ada sekolah. kategori yang lain pula, which Yes. is kategori Sekolah. Bakal So- membawa pulang next gen projector. Wow, projector. Ya, So cikgu-cikgu, projector. on tak on cikgu? Cuba komen dekat sini.
Adakah cikgu-cikgu yang teringin sangat nak dapat projektor dekat kelas tu? Betul. Dan selain daripada itu, kita ada hadiah untuk kategori cikgu juga. Ini sekolah. Kalau top 5 sekolah yang menang, cikgu sekolah tersebut pun akan menang juga. Wow. Poco Pad C1. So, murid pun dapat, cikgu pun dapat tablet istimewa ni. Kita bagi hadiah ni memang lumayan untuk setiap pihak. So, harap-harap korang akan terus bersemangat dan seronok bila dapat hadiah ni. Yes. So, ini je lah kan barisan hadiah yang kita tawarkan untuk bulan ni. Hadiah-hadiah yang lumayan untuk dibawa pulang kepada semua pemenang. So, tanpa membuang masa lah kan. Dah sampai masanya lah kan. Without further ado in English. Wow. Without further ado. So, are you guys ready untuk kita umumkan pemenang bulan Julai JDP? Yeah. Ready ke tak? Ready ke? Komen sikit. Dah ready ke belum? Saya nak hadiah. Cepatlah dah ready ni. Okeylah. Jap. Sabar. Okey, kita ambil nafas dulu guys. Kita tenangkan diri, kita baca doa sikit. Lepas usaha, kita kena doa baru tawakal kan? Ya, betul. Okey, semoga semua dapat something yang baik daripada sesi kali ni. Kita orang doakan semua yang join live malam ni ada yang menang hadiah ni. Amin. Okey, let's start with Tier 4, pemenang bulanan murid. Kategori individu. Yang pertama, kita nak announce pemenang bagi Lenovo Eraser XT89 Earbud. Are we ready? Are you ready? Untuk kategori sekolah rendah, tanya kepada Aish Al-Naif bin Syahrul Azhar, Eskro. Tanya kepada adik Syasha Salsabila binti Zairin. Tanya Muhammad Dayan Malik bin Muhammad Hanis Nashri. Tanya adik Nufa Nur Kamilia binti Muhammad Abi. Tanya Ahmad Zarifdin bin Ahmad Arifuddin. Tanya adik Ammar Hakim bin S. Muhammad Khairi. Tanya adik Kaila Syafina binti Muhammad Abdul Aklim. Tanya kepada adik Tiana Rao, anak perempuan Atina Rayana Rao. Dan seterusnya, tanya kepada Muhammad Anik Adli bin Muhammad Fazilillah. Tanya juga kepada Muhammad Zikri Naufal bin Zanuri. Tanya kepada Chong Yong Sheng. Tanya kepada adik Abdul Fattah bin Anwar. Tanya Kamarul Kursi bin Syamsul Qamar. Tanya kepada adik Muhammad Dafa bin Saiful. Dan akhir sekali tanya Nadifa Alwa binti Muhammad Helmi. Jom kita teruskan ke tier 4 kategori sekolah menengah pula. Okey, tanya kepada adik Hei Ying Chen. Tanya Nur Aira Insyira binti Khairul Azmi. Tanya adik Nur Ala Umairah binti Aziz. Tanya Wan Adlina Akila binti Wan Azhan. Tanya adik Nur Nisrina binti Muhammad Khairil. Tanya adik Adib Kushairi. Tanya adik Nur Fadila binti Arsad. Kemudian tanya Lakshman anak lelaki Tirupati Chelvam. Dan tak lupa juga tanya kepada adik Muhammad Akid Izzuddin bin Rizal Shah. Tanya Ku Singying. Tanya adik Muhammad Arif Zafri bin Muhammad Tuah. Wow. Tanya kepada Nurul Najibah binti Suhaili. Tanya kepada adik Nik Amar Solehin bin Fadli Azhar. Kemudian tanya kepada Nur Khalis Dayana binti Jasni. Tanya kepada adik Sojia Swan. Itu dia pemenang-pemenang bertuah untuk kategori sekolah menengah. Tier 4 dapat earbud. Yes. Okey, next tier 5 pula. Tier 5. Hadiah apa yang diorang akan menang? Kita teruskan. Wow. Yang bakal memenangi Realme GT4 Pro Smartwatch. Wih, buat sinar-sinar smartwatch tu. Oh, that's a lot of name for a device. Panjang dua line tau. Dua line tau nama dia. Dua line begitu canggihnya. Ya. Yeah. Walaupun jam 3.50. 3.50? Okey, tu pukul 3.50 petang. Okey. Alright. Okey, jom. Ready? Ready. Kita reveal siapakah pemenang untuk kategori sekolah rendah. Tier 5. Tahniah kepada adik Syahin Al-Iskandar bin Awis Al-Qarni. Tahniah adik Adib Fawaz. Tahniah adik Mega Al-Fatih bin Fazli Nizam. Tahniah Anur Insyira binti Muhammad Abdul Azim. Tahniah kepada adik Wan Zalfa Zara. Tahniah Firdan Hayyan bin Mansur. Tahniah adik Lin Chang Shu. Tahniah Nurul Haida Damia binti Abdul Jamin. Kemudian tahniah kepada adik Mama Amsyah Asfa bin Muhammad Rashidi. Tahniah
Tahniah Al-Amin Zikri bin Zainal Arman. Tahniah adik Muhammad Amal bin Muhammad Yusof. Kemudian tahniah Umar bin Abdul Aziz. Next, tahniah kepada adik Siti Aisyah binti Muhammad Firdaus. Dan tahniah Kabilan Kobalan. Tahniah adik Iz Iman Zulkarnain. Woohoo! Kemudian jom kita teruskan kategori sekolah menengah. Tahniah kepada Fatimah Zahra binti Safian. Tahniah kepada adik Maggie Khoo. Tahniah Putri Marisa Aimuni binti Muhammad Zubairi. Tahniah adik Nurin binti Azlom. Tahniah Nurliana Madiha binti Muhammad Safarin. Tahniah adik Muhammad Daniel Harith bin Muhammad Rizal. Kemudian tahniah Muhammad Zikri Hazim bin Zali. Tahniah adik Muhammad Irsyad Rizki bin Idris. Kemudian tahniah kepada Edwin Wong Karkit. Tahniah kepada adik Sofia Azwa binti Muhammad Izwan. Dan tahniah kepada Sahih Syazani bin Muhammad Sofian. Tahniah adik Austin Lee Chutbun. Kemudian tahniah Siti Nur Syahidah binti Syuaib. Tahniah adik Ng Xiao Suan. Dan akhir sekali tahniah kepada Lia Zafira. Wah. Ada ke yang nama kat sini? Dia ada lah. Ada. Saya menang. Yay! Zone KDDD. Okay, Tahniah, congrats. Betul. Ya, kepada yang cakap, wow. Okey. Okey. Kepada yang tanya, what about me? Saya tak menang pun lagi. What about me? Yes. Okay, don't worry. Don't Kita worry. ada lagi untuk tier 6 dengan tier 7. Dan juga kita ada pesanan daripada Abang Akil. Iaitu sebenarnya... Abang Akil nak kasih iPad. What? iPad. Serius lah iPad. Bukan Poco. Bukan Realme. Bukan Abang Akil Honor. nak bagi iPad kat korang. iPad. Ni serius. Dia baru message ni kat tepi. Dia kata... nanti kita akan umumkan dekat TikTok Pandai App dan TikTok Akil. So make sure follow Pandai Official, Pandai App, pandai.app dan juga Akil Zulkifli yes. untuk pengumuman tergempar ni. So korang kena follow dua-dua akaun tersebut, pandai.app dengan Abang Akil Zulkifli. Betul. Memang banyak lah kita nak bagi. So tak rugilah buat join JDP ni, insyaAllah. So korang kena keep on follow and keep on updated. Betul. So don't worry. Are you guys ready untuk kita teruskan ke tier 6 pula? Yes. Are you ready? I want that. I want to win. Okay, if you want to win, pay attention. Let's start. We'll help you. We will. Okay. So, hadiah untuk tier 6 pula adalah ni yang headphone. Yes. Vinfear Elite 9 wireless headphone. Yes. Wireless tu. Wow. Dia ada dekat belakang ni. Dekat belakang ni. Banyak je. Banyak. Yelah kan satu kategori tu 15 orang. So times tu 30 already. So many. So, jom kita tengok siapa pemenang untuk tier 6 kategori sekolah rendah. Okay. Let's go. Tahniah kepada adik Muhammad Nasrullah Hakim bin Muhammad Nas. Tahniah Farish Aryan bin Muhammad Fakrul Razi. Tahniah adik Parvin Raj, anak lelaki Navin Raj. Tahniah Muhammad Afif bin Muhammad Syahril Effendi. Tahniah adik Muhammad Habib Hadis bin Muhammad Hari. Tahniah Muhammad Khalid Zafri bin Marzuki. Tahniah adik Ahmad Sufi bin Ahmad Azizul. Tahniah Atif Izzuddin bin Asmadib. And tahniah kepada adik Abdul Rahman bin Muhammad Fikri. Tahniah Amirah Amalina binti Muhammad Hanafi. And tahniah adik Muhammad Khalid bin Muhammad Syaiful. Tahniah Iskandar Zulkarnain bin Nur Kamarul Bahari. Tahniah adik Nur Azmia Anasha binti Nur Azmi. Tahniah Izzayan Aish Hafiz bin Abdul Halim Hafiz. And tahniah kepada adik Muhammad Ryan Iman bin Muhammad Razi. Tahniah. Congrats. Next, jom kita tengok pemenang untuk tier 6 kategori sekolah menengah. Tahniah kepada adik Said Umar Fakih bin Said Abdul Hadi. Tahniah YLU. Tahniah adik Nur Nadirah binti Muhammad Rizal. Tahniah Putri Nur Hanania binti Muhammad Nur Hisham. Tahniah kepada maafkan saya, adik Maha Shwetra, anak perempuan Agilan. Tahniah Nadratul Umairah binti Muhammad Nisman. Maaflah, petang-petang
pernah. Sorry, Aduh, ya saya Allah. silap baca tadi. Maaf ya, adik. Okey. Okay, next. Kita nak umumkan adik Fazlil Zahin bin Fazli. Tanya kepada Rania Maya binti Abdul Malik. Tanya kepada adik Nur Adini Amira binti Khairul Syakir. Mudah terhibur. Okey. Tanya kepada Muhammad Khalid Nazhan bin Muhammad Khairul Nizam. Tanya kepada adik Muhammad Khairul Haziq bin Wow. Muhammad Khairul Nisam. Wah, Macam ada nama dekat-dekat. Okey. Tanya kepada Elia Maisara binti Adi Effendi. Tanya kepada adik Nur Bakish Batrisha binti Norizal. Tanya Marcus Chung Jet. Tanya adik Casey Kang. Woohoo! Tanya semua. Okay, it's time. Sama. Mesti korang tak nak kita membebel banyak sangat kan? Ya, macam Kan kita bebel je. Kita cakap je kita biar orang tunggu je untuk saya tu jatuh. sangat petang ni. Ya. Ha. It's already 6:30. Yeah, 6:30. Ya, okeylah, jom. Okay. Let's proceed. Sekarang dah yang kemuncak kan Abang Nik? Yeah. Ni hadiah yang paling The best, best kan? prize. Yang paling kuning ni kan? Yes. Yang Okay. paling kuning, paling besar. Wow, paling lumayan. Yeah. wow. Untuk tier 7. Tier yang 7. bakal memenangi Poco Pad C1. Siapa tier 7 komen sikit kat sini. This is your time to shine. The last time you check, I was in tier 7. I should get the prize. Yes. Dan insyaAllah korang layak. So macam biasa tier 7 ni 10 yang tertinggi, top 10 dan juga 5 lucky draw. Yes. Let's go. Okey, jom kita umumkan untuk kategori sekolah rendah. Pam pam pam. Tahniah kepada adik Zamil Arsyad. Tanya kepada adik Aira Khadijah binti Khairul Afiq. Tahniah Nik Fayad bin Nik Muhammad Syaibah. Tanya, adik dia. Adik dia. Nik Fawaz bin Nik Muhammad Nur Syaibah. Tahniah kepada Wanda Fahadi bin Wan Muhammad Hamzi. Tanya kepada adik Wan Zulfikar Hasif bin Wan Adik-beradik Muhammad lagi. Hamzi. Tanya kepada Dia Rahana binti Muhammad Hafiz. Tanya kepada adik Syakir Aidil bin Sazali. Next up, tahniah kepada Siti Nur Alisa Kaisara binti Muhammad Syafiq. Next, tanya kepada Ahmad Akasha bin Ahmad Bashar. Dan untuk cabutan bertuah pula, tahniah kepada Sarah Zulaika binti Syamsul Bahrom. Next, tanya kepada Adam Mikael bin Alizam. Next, tahniah Syashvin Rao, anak lelaki Vijay Sakaravarti. Yes, tanya kepada adik Muhammad Afan Wajdi bin Syahrul Faizal. Dan tahniah Guan Cheng Bin. Anda lah juara. Anda juara untuk bulan Julai kali Selamat ini. sekolah rendah. Okay, A very lucky. very lucky. 5 orang. Ya, betul. And very layak. Layak Because sebenarnya. kena usaha. Dah masuk tier 7 Kena tu bukan senang. cekal. Kena ada ruby berjuta-juta. Betul. Kena apa lagi? Kena Cekal. Cekal dah. Cekal tak? Dedikasi. Dedikasi, yes. Kena ikhlas. Ikhlas, Kena yes. jujur. Jujur. Semua Kalau nilai tak mulia jujur, korang tak ada. dapat. Betul. Dah cukup dah 5. Okay. Kelima. Next, are you ready untuk pengumuman nama sekolah menengah pula? Yes. Yes, you're I'm ready. ready. I'm You always ready. Let's go. Okay, let's go. Let's see who won. Oh. Whoa. Tanya kepada adik Nur Sufi Zulaika binti Muhammad Bidor. Tanya kepada adik Nik Haziq Daniel bin Nik Leh Elias Nik Asmawi. Tanya kepada Radin Alvanero Roger. Tanya kepada adik Muhammad Sofwan bin Muhammad Azmi. Tanya Jocelyn Chin Chilin. Tanya kepada adik, kakak dia, Wanda Lili Hazika binti Wan Muhammad Hamzi. Tanya kepada Nik Nur Insyira binti Nik Khairul Asra. Tanya kepada adik Muhammad Danish Haikal bin Abdullah. Kemudian tanya kepada Muhammad Fahim bin Muhammad Syahizal. Next, tanya kepada adik Nik Anik Farhan bin Muhammad Akmal. Untuk cabutan bertuah pula, tanya kepada Nu'man Uzairi bin Ahmad Fauzi. Tanya kepada Muhammad Akif Hadif bin Muhammad Azri. Tanya Muhammad Syafirul Syakimi bin Muhammad Saiful. Dan tanya kepada adik Putri Nur Syahira binti Muhammad Rafiq. Akhir sekali, tanya adik Nur Farishahana binti Muhammad Faizi. Yay! Congratulations.
Semua cakap congratulations. Congratulations. Terima Dekat kasih info. komen. Terima kasih info. Congratulations. Well done. Well done. Medium rare. You have been great. You have been great. You have You worked hard. work hard. We are Yeah. proud of you. We are so proud of you actually. We thank you. Thank you so much. Komen sikit sini, komen. Ada ke Okay. dalam ni yang menang Q7 tadi? Itulah tu. Itulah tu. Ke saya. Kenapa warna kelabu? Okay. Okay. Ada yang cakap, I don't understand how this works. Oh, Ha? really? But it's okay. Once upon a time, if you don't understand, boleh je pergi ke go.pandai.org/juara digital. Yes. Dekat situ ada semua information yang anda perlukan untuk pendaftaran, untuk cara-cara nak menang, cara-cara nak join dan semua benda ada juga dekat dashboard JDP. Yes, So, exactly. basically awak kena kejar leaderboard. Mhm. Bila dah jawab quiz, dah main game, dapat ruby, kejar leaderboard and then mengikut tier masing-masing adalah hadiah masing-masing. Betul. Ada yang lucky draw, Mhm. ada yang mengikut top 10. Yes. Everything is there. Everything Don't is worry. there. Just So, tahniah kepada siapa yang menang Mhm. dan tahniah kepada siapa yang menyertai JDP. Kami sangat-sangat menghargai usaha anda. Tapi jom! Oh. Jangan ke mana lagi sebab ada tak habis pesanan daripada Abang Akil. Aha. Kepada yang tak menang lagi kali ni, kita Aha. ada hadiah lagi. Jangan Oh, lupa. ada lagi. Betul. Tadi dah Abang add satu. Iya. Add lagi. Bukan, kita reminder. Oh, reminder. sorry. I thought add another one. No. No. Kan add another one. Kak Mira say no. Tapi ini dah cukup besar lah. Cukup Yeah. tergempar dah. Gempak Yang hadiahnya. itu. Dia apa tu Abang Nik? iPad. iPad. Yang tu tu. iPad yang besar dan lumayan dan agak mahal. Yang paling best lah. Hmm. Tablet yang paling best dalam dunia. iPad Abang Akil nak bagi kepada sesiapa yang follow TikTok pandai.app dan juga Akil Zulkifli. Yes. Tapi ada syarat-syarat dia. Mhm. Kita tunggu nanti. Korang kena follow untuk tunggu update daripada Abang Akil. Betul. Untuk Kena tahu. keep updated. Setiap hari buka TikTok tu janganlah scroll je. Ya. Buka sekali Pandai app, buka juga TikTok Abang Akil Zulkifli tu. Tengok dia post apa hari tu. Dah buka, follow lah kan. Follow Jangan dulu lupa follow. lah. So that korang tak terlepas. Yes. Okey semua? Okay. Okey. So kita ada satu lagi bulan untuk juara Digital Pandai yang Yes. bulanan ni. Dan kita ada juga yang grand final. Mhm. Tapi sebelum tu, Sebelum tu. jom kita announce pemenang untuk kategori Sekolah. sekolah. Korang kena tunggu. Tengok kalau sekolah korang menang. So untuk sekolah pula kita akan tengok berdasarkan top 5 sekolah yang skor dalam leaderboard. Dan leaderboard ni markah dia adalah berdasarkan top 10. 10 best student dalam sekolah tersebut. Betul. Terkumpul markah diorang. Itulah markah yang memberikan ranking dalam leaderboard sekolah. Yes, even though korang dah dekat sekolah korang tu yang dah ada nama berdaftar untuk JDP ada dalam 200 orang. Betul. Okey, tapi yang kita ambil markah untuk mewakili markah sekolah anda hanyalah 10 nama akaun sahaja. Untuk Yeah. bagi lebih adil, lagi-lagi untuk sekolah-sekolah kurang murid. Ya, betul. Okay. Okay. So are you ready guys? Jom kita umumkan pemenang bulanan bagi JDP bulan Julai kategori sekolah dan guru. Alright, untuk kategori sekolah rendah, Yang bakal memenangi Next Gen Projector and Poco Pad C1. untuk cikgu. Yeah. Okey, sekolah rendah. Tanya kepada SK. Okey, untuk sekolah menengah pula. Tanya kepada Tanya. Wah, seronok cikgu bawa balik projektor. Lepas cikgu pun dapat tablet juga. Iya, ni Wow. tangga pula. Tanda penghargaan
kami kepada semua guru-guru penyelaras yang tolong menjalankan Juara Digital Pandai di sekolah masing-masing. Yang dah buat promosi, yang dah buat hebahan kepada ibu bapa dan pelajar secara tidak langsung dan secara langsung di sekolah. Betul, sebab ramai juga anak-anak murid-murid yang tak ada gadget, tak ada keperluan ke dipanggil. In a way, tak ada lah gadget kat rumah. Yelah kan. So cikgu-cikgu, ibu bapa, terima kasih sebab tolong menggerakkan Juara Digital Pandai. Sekaligus menggalakkan anak-anak, murid-murid dalam pembelajaran diorang secara seronok dan sihat. Belajar sambil bermain. Betul. Oh, by the way, hari tu Abang ni ada pergi sekolah tau. And sekolah tu cakap macam mana dia galakkan pelajar dia untuk menang. Untuk waktu rehat ataupun ada masa release tu macam subjek tu cikgu tu sakit, so tak ada cikgu yang jaga. So apa yang cikgu-cikgu kat sekolah tu buat, semua kena pergi makmal komputer and access makmal komputer tersebut and gunakan gadget yang ada untuk buat Juara Digital Pandai beramai-ramai. Yes. Adalah tu yang sekolah yang menang ke? Iya, wow. Ya, abang ni pergi siasat seorang-seorang yang menang ni. Apa yang anda buat? So, tahniah cikgu. Berkat usaha cikgu dapat bawa pulang tablet juga untuk diri cikgu sendiri. Dan sekolah pun dapat projektor. Anak-anak murid pun dapat menang hadiah. Betul. So, kepada semua pemenang bulan ni, tahniah. Kepada semua peserta, tahniah juga. Thank you for joining. Jangan risau. JDP ni ada lagi sampai hujung bulan ni dan juga sesuatu-suatu pada bulan September. Sebelum kita tutup salam, kita nak ingatkan cara-cara untuk pemenang claim hadiah. Claim ke? Cara untuk menerima hadiah. Okey, untuk kali ni kita akan macam biasa, kita akan hantar hadiah-hadiah pemenang dekat sekolah masing-masing. So itulah kita orang suruh check dekat profil Pandai. Nama tu, IC sekolah, apa benda semua butiran kat situ kena betul dan tepat. Betul. Bukan saja untuk sijil, sebab kalau anda ada menang hadiah apa-apa, kita nak hantar ke sekolah yang betul. So nanti boleh claim je terus dengan cikgu. Betul. No worries. Yes. And korang kena aware juga dekat kita punya email. korang punya email. Sebenarnya kita hantar update untuk hadiah korang tu dekat email sebenarnya. Betul. So korang kena check tracking code kat situ, details korang dekat situ. Kita akan bagi reminder dekat email. So bila hadiah tu nak datang, korang kena tengok check email korang. Kita bagi tracking code. Tengok hadiah korang tu dah sampai kat mana. Takut hilang. Tapi not to worry. Biasanya okey je. Just stay updated. Follow kita dan isi butiran yang betul. Check email selalu. InsyaAllah tak terlepas apa-apalah. Yes. Dan untuk pemenang social media contest kita pula, yang tu jangan risau macam Abang dan Kamila bagi tahu tadi. Korang kena reach kita punya admin dekat social media. Okey, korang pergi DM. Okey, cakap saya menang. Korang screenshot. Okey, nama korang yang menang tadi tu, yang terpapar dekat skrin tadi, cakap nama saya ni. Okey, saya nak claim hadiah. Ni alamat rumah saya. Ini Ini nombor phone saya. So senanglah untuk tim kita untuk arrangekan korang punya postage hadiah tu. Kalau perlukan, kalau tak ada media sosial ke apa, minta tolong ibu bapa. Ya, betul. No worries, okay? Okay, so sebelum kita tamat majlis kita hari ni, kita nak reveal teaser preview. Preview. Kita nak sembuh-sembuh. Wow. Kita nak tunjukkan hadiah untuk JDP bulan Ogos. Bulan yang terakhir. So, jelas. Sedih sikit. Tapi tak sedih lah tengok hadiah. Jom kita tengok apa hadiah bulan ni punya. Okey, untuk hadiah bulanan bulan Ogos, kita akan bagi kepada first tier 4 bakal memenangi Gojodok Mini Fan. Macam biasa, tier 4 kategori murid sekolah rendah dan menengah, semuanya adalah 15 orang pemenang Lucky Draw. Yes. Gojodok Mini Fan tak payah beli. Akak pun nak. Itulah tu. Kalau selalu akak tak nak beli. Tapi akak tak boleh lah Terlebih umur lah pula. Siapa nak wakilkan untuk akak? Menangkan untuk Kak Kamila. Please, tier 4 je. Tier 4 je. Tier 4 je. Boleh jatuh. Senang je nak menang Gojodok Mini Fan. Okay, next. Tier 5 pula. Tier 5, kita nak bagi Acer wireless keyboard and mouse. Wah. Bukan keyboard je tau. Sekali dengan mouse sekali kita nak bagi. Bukan brand kaleng-kaleng guys. Kita bagi Acer. Itulah tu. Best ni.
Kalau type ada bunyi ke? Bunyi apa panggil bubble? Bubble kan? Bunyi, tak bawa lah pula. Crisp. Betul, crispy Crispy- sound. crispy I sound. like that. Yeah. Macam biasa untuk kategori ni juga, it's for 15 pemenang lucky draw. Okay? Yes. Anybody could win. Yes. Just make Just sure get awak into layak. tier 5 and Betul? do your prayer. Wah, yes. Betul. Yes. Okay. And next up, untuk tier 6, hadiahnya adalah Oh. Basius BH1 Lite Headphone. Wow. Wah. Wow. Ni juga untuk 15 orang pemenang lucky draw. Lagi bersinar lah daripada bulan ni punya headphone. Iya, yang ni warna dia lagi menyerlah. Betul. Warna lagi estetik. Betul. Yang lagi fit estetik korang. Memang colour palette Abang Hanif lah actually. Colour palette Abang Gen Hanif Z. pula macam mana Abang estetik? Hanif pula estetik macam mana? Hai, macam mana? Kami lama sama je. Ais, Tengoklah baju-baju cincang. dia. Tengok baju kita orang. Oh, otoke. Subarashi. Hai. 감사합니다, Abang Hanif. 감사합니다. Okay. No problem at all. No, it's okay. Okay. Oh, so satu lagi kan hadiah? Yes. Of Ni course lah. hadiah utama kita setiap bulan yang ramai-ramai nak berebut-rebut tu. Yang ni untuk tier 7 pula. Bakal memenangi. Wow. Honor Pad X7. X7. Yang ni untuk pemenang tier 7, top 10 dan juga 5 lucky draw. Yeah. So, as long as adik-adik dapat masuk dalam tier-tier yang tertentu tu, adik layak memenangi melalui lucky draw. Yes, Okay? yes. So, aim lah. Macam Kak Kamila okey je kalau dapat Gojo Dog tu. Itulah. Gojo Kalau Dog Abang handheld, ni jenis yang handheld. selagi kita boleh dapat untung, kita push betul-betul. Betul. Kita push sampai tier 7. Tak semestinya korang kena dapat sampai top 10. Okay, masuk je tier 7, korang doa banyak-banyak, mana tahu menang lucky draw. Okay, kita ada 5 tempat lucky draw. Tapi kalau boleh push sampai top 10 tu, why not? Kan? Yes. Nanti dapatlah something-something dalam markah PJSK nanti. Betul. Okey, selain daripada itu, kita ada juga hadiah untuk kategori sekolah. So, sekolah bakal memenangi apa, Manit? Wow. Vinfear VF Tango 600. Wow, kenapa 600 eh? Okay, 600. Kenapa 600 Harga dia ke? Bukan. Dia punya version tu dah version ke 600. I Kot lah. see. Mungkin lah. So, Dia punya latest. Dia terpaling latest tu. Latest Maksudnya daripada tahun 1960. Rasanya awal 2000 kot bro ni. Woi, lagi santai goreng je. Tapi tengoklah. Berwarna-warni kot speaker ni. Yeah, got the RGB light. Ni portable ke? Yes, dia macam luggage. Kalau cikgu menang ni, cikgu pergi event ke, pergi buat perhimpunan, nak tarik kita punya speaker ni pun dah giving energy, dah giving aura. Ini paling best pakai kat tapak perhimpunan. Betul. Betul? Cikgu tak payah jerit dah. Yang kat belakang. Yang kat belakang tu. Yang kat belakang tu buat apa? Diam. Dengan cikgu tak payah jerit warna-warni tu. Anak-anak no aggression needed. Yes, no aggression needed. Cikgu The pun akan speaker will do it for you. Yes. Oh, I love this one. Yes, Biasalah bulan last ni kan. Betul. Dan juga selain daripada speaker, cikgu-cikgu penyelaras juga akan membawa pulang Honor Pad X7. So macam biasa, top 5 school dalam leaderboard sekolah rendah dan sekolah menengah, sekolahnya dan cikgunya akan dapat hadiah. Yes. Okey. Macam mana guys? Masih lagi bersemangat tak untuk bulan 8 ni? Bulan yang last ni. Hadiah lagi menarik. Lagi lumayan. Tertarik, cantik. Kau memang the bomb. Yes. Ada lagi 20 hari je guys untuk 20 bulan hari terakhir. ni sebenarnya dengar ni. Alah 20 hari. 20 hari tu lama tau. Lama. Lama. Kalau nak kira, tak cukup. Jari tu tak ada 20. Ada ke 20? Kalau ada tu tak tahulah. Oh, special lah. Special lah. Kalau ada sampai 20 jari tu. Yes. Okay. So, harap-harap korang terus bersemangat, jangan putus asa dan terus sokong kawan-kawan korang juga untuk masuk JDP sama-sama. Sebab kita selain daripada kejar hadiah ni, kita nak kejar Malaysian Book of Records. Yeah. Sebab tahun lepas kita dah dapat Malaysian Book of Records. 99,000. Wow! So tahun ni kenalah lagi banyak. So, yes.
kalau ada kawan-kawan yang korang tahu belum join lagi JDP, mintalah dia daftar. Lepas tu jawablah satu kuis, 2 kuis, main game sekali 2 kali. Kalau dia tak feel lah kan nak main JDP ni, tak apa. Asalkan dah masuk tier pun okey. So boleh nanti bolehlah ada nama korang, nama kawan-kawan korang, nama sekolah korang dalam Malaysia Book of Records. Ui, Exactly. macam mana kalau jumpa saudara mara kat kampung kan? Ui, awak apa khabar? Dia jarang macam tu. Selalu dia akan tanya, tahu tak pasal MBOR? Wah, MBOR? Wow, produk apa tu? Gadget apa tu? Cakap dia, tu bukan level biasa tau. MBOR ni level kebangsaan. Nama lagi Malaysia Book of Records. Nampak tak jahat tu? Iya, siapa je yang boleh cakap macam tu? Awak aje deh. Awak aje. Nama saya adalah MBOR. 2 kali saya main join tahun lepas. 2 kali. 2 kali. Tapi 2 kali. kena tolong kita merealisasikan benda tu. Betul. Okay? Kena cukupkan sebanyak 100,000. Betul. Kita pecahkan rekod tahun lepas. So, even if awak tak menang hadiah pun, which insyaAllah boleh menang. Tapi kalau tak dapat, jangan risau. Dapat markah PAJSK. Dan kalau awak sama-sama meriahkan pendaftaran kita, dapat masuk Malaysian Book of Records. Yes. Okay. Meaning dekat CJ korang nanti akan ada chalk. MBOR. Betul. Very classy. Very elegant. Very distinguished. Aura farming at its best. Betul. Aura Everything. farming, yes. Okay. And pada masa yang sama, bukannya kita sebenarnya nak push untuk dapatkan award tu je. Okay, sebenarnya kita pun nak korang jangan terlepas untuk tambah markah PAJSK korang. Mana-mana yang kat sekolah, pergi sekolah balik tidur, tak buat apa tu. So why not korang dapatkan markah untuk PAJSK korang dengan join Juara Digital Pandai. So kawan-kawan korang kat sekolah tu tanya kat sebelah meja tu, kau punya markah PAJSK dah berapa? Kalau dia cakap kosong lagi weh. Join sekarang JDP ni. Apa lagi mau dibuatnya? Sebab kalau kita dapat level kebangsaan, markah dia bukan 1 guys. Markah dia bukan 10, markah dia 17. 17 markah. Pun tak cukup jari juga tu. 7. Anda buat 1. 7. 17. Kena ada 2 set tangan tau. Banyak kan 17 tu. Okay. Siapa je? Korang masuk competition mana je dapat 17 markah PAJSK? Ada je. Tapi jomlah dapat markah PAJSK daripada JDP. Betul. And finally, bukan finally lagi. So jangan lupa korang kena follow social media Pandai dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Facebook. Okay, so korang boleh dapat hadiah bulanan yang free sahaja. Betul. Okay? Kalau tak nak menang hadiah JDP ni, korang boleh menang melalui social media kontes. Mostly benda tu bukan setakat kontes yang macam awak kena dapat betul. Kadang-kadang dia cabutan bertuah. Betul. Kita tak tahu tuah ni ada di mana-mana. Bukan di Melaka saja. Tuah di Melaka. Ya, Hang Tuah. Hang Tuah. Hang Tuah, Hang Lekeh, Hang Lekiu. Hang Lipo. Wow. Tapi kalau awak dari Kelantan pun awak boleh jadi Hang Tuah. Kalau awak follow media sosial kita and join apa-apa posting yang kita ada. Kadang-kadang dalam bentuk poster, kadang-kadang dalam bentuk video. You never know. As long as you comment and participate and interact with the post, you have the chances to win prizes. What he said. What kind of prizes? Of course, daripada Pandai kita akan bagi gadget yang lumayan. Okay. Dan jangan lupa juga kalau nak hadiah iPad, iPadasaurus. Yes, yang macam ni. iPadasaurus. Jangan lupa follow TikTok pandai.app dan juga Akil Zulkifli. Nantikan announcement yang tergempar daripada Abang Akil. Special untuk korang semua. Nak iPadasaurus tak? iPadasaurus in your pocket. Tak muat. Tak muat iPad dalam pocket. In your pants? In your bag. In your bag. Oh my gosh. Ow, no. Oh no. Okay. So, itu saja. Jangan lupa juga ni. The special one. Special merch kita bersama Abang Akil. Akil. Mana yang korang yang tak ada geng lagi tu? Geng-geng yang loner dekat sekolah tu. Kalau korang tak ada geng lagi, joinlah geng Akil ni. Jangan tunggu kawan korang. Everybody is welcome. Everybody is welcome. Abang Akil ni sangatlah menunggu kedatangan korang.
bersamanya. Macam mana nak redeem merchandise ni Abang Nip? Dekat bahagian rewards. Macam mana nak redeem kat rewards? Kena Jawab ada- kuis pandai. Yeah, dapatkan coins. Betul. So, apa lagi kita nak cerita? Apa lagi? Korang nak tanya apa-apa tak? Kita tengok komen for one last time. Kak Kamila, bagilah hadiah bonus kat saya. Okay. Follow kita dekat social media. Yeah. Okay, dah habis dah ke? Kita dah habis umumkan pasal hadiah. Tapi kalau awak terlepas, tak apa. Sebab live session kita macam biasa ada recording. Yeah, boleh tengok balik. Betul. Just boleh share link ke live ni and korang boleh tengok balik. Yes. Dekat kawan korang. Tu je ke? Okay. Kak Mira, pesanan terakhir. Abang Am. Ramainya Abang Am. Okay. Alhamdulillah. Abang Ju okay? Okay. Alright. Thank you so much guys sebab join kita punya live session hari ni. Unfortunately kita dah malangnya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Rancangan hari ini. Yeah. End of the plan. End of conversation. End of the conversation. End of the live session. Yes. So ada lagi. Nak tanya. Ada soalan lagi. Ada hadiah lagi tak? Kalau nak hadiah lagi macam biasa, pergi check dekat kita punya social media. Okay? Kata nak bagi hadiah. Ada kan tadi? Tidakkah kita dah bagi? Kalau terlepas tak apa. Tengok balik. Boleh tengok balik. No worries. Okay? So sekarang ni majlis kita dah habis. Saya Kak Kamila. Saya Abang Ani. Kita jumpa pada pada bulan September pula. Yes. Untuk kita announce pemenang bulan Ogos dan juga untuk Grand Final. Juara Digital Panda. Dan teruskan berjuang. Jangan putus asa. Teruskan semangat kepada semua murid-murid, cikgu-cikgu, ibu bapa. Dan good luck menjadi juara. senang je nak apa? Senang je nak pandai. Bye. Gerak lu, Bapak Roja. Assalamualaikum.